kursus manasik haji dan umrah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak ada remote. Ha? Bukan 1 2 ni. Okeylah. Sekarang apa? Tak apalah, belum start. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah, kita bersama-sama dalam kursus manasik haji kita pada petang Ahad ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan yang baik, dalam kesihatan yang baik, insya-Allah, diberikan keluasan masa dan rezeki kita mengambil manfaat daripada kelas manasik kita pada hari ini, insya-Allah. Semoga Allah menyampaikan semua hajat-hajat kita selamat sampai ke Baitullah dalam menjalani ibadah haji dan umrah pada tahun ini, insya-Allah, dengan izin Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah, kita pun dah selesai tuan-tuan dan puan-puan daripada kita punya registration haji kita. Alhamdulillah, nombor pun pihak MUIS kata kota tahun ini sudah cukup, dah menepati dia punya jumlahnya yang pihak Saudi berikan kepada rakyat Singapura pada tahun ini, insya-Allah. Jadi pada minggu yang lepas, Alhamdulillah Ustaz Fauzi, beliau telah repeat balik, dia buat revision tentang bab yang ke-8 mengenai perkara niat dan miqat. Jadi para jemaah yang mungkin baru register, sudah bolehlah mengambil dia punya manfaatnya daripada pelajaran manasik pada minggu yang lalu. Jadi kalau ada yang terlepas, mungkin boleh buka balik Facebook kita tu, dia on baliklah kita punya recording pada minggu yang lepas itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masuklah ke bab yang ke-9 dari pelajaran manasik kita pada hari ini, insya-Allah, iaitu bab talbiyah. Jadi bab talbiyah ini tuan-tuan dan puan-puan ada dalam buku manasik kita muka surat 129. Jadi para jemaah mungkin yang baru register tu, dia boleh dapatkanlah buku manasik ni di meja pegawai, harganya $15 sahaja. Jadi buku manasik ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah sebagai teman kita, teman haji, teman umrah kita, insya-Allah. Jadi perbahasan dalam buku manasik ni dia lebih panjang lagi. Mungkin apa saya sampaikan ni hanyalah dia punya yang poin-poin yang terpenting sahaja, insya-Allah. Jadi kita masuklah ke bab yang ke-9 mengenai talbiyah. Jadi apakah hukum membaca talbiyah ini tuan-tuan dan puan-puan? Setelah kita jatuhkan niat haji ataupun niat umrah kita, sunat untuk memperbanyakkan membaca talbiyah. Jadi talbiyah ni dia merupakan sebagai zikir lah. Dia bukan ayat Al-Quran, dia bukanlah ayat Al-Quran. Jadi wanita yang dalam haid pun dia boleh membaca talbiyah. Boleh kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan? Kita praktis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, bergema Masjid Darul Aman dengan talbiyah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sejurus kita jatuhkan niat haji ataupun niat umrah kita dalam pesawat nanti, insya-Allah kita terus dah boleh mulakan membaca talbiyah ini. Jadi erti dalam bacaan talbiyah ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Ertinya ialah aku menyahut panggilanmu, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menyahut panggilanmu, sesungguhnya sekalian pujian dan sekalian nikmat adalah semata-mata milikmu. Demikian juga sekalian kerajaan, tiada sekutu bagimu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita dah jatuhkan niat haji ataupun niat umrah kita itu, kita membaca talbiyah sebagai pengiktirafan kita menuju
menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah yang esa, Tuhan yang sebenar-benarnya. Kita menuju ibadah haji dan umrah ni, kita iktiraflah rukun haji ni dan rukun yang kelima, tuntutan ke atas setiap Muslim yang sihat, yang berkemampuan. Jadi kita melakukan ibadah haji ini sebagai menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca talbiah ni ada yang katanya hukumnya adalah sunnah. Jadi selagi haji seseorang itu, walaupun dia dah jatuh niat tanpa membaca talbiah, tetap dikira haji atau umrahnya tetap haji yang sah, umrah yang sah. Tapi di sisi kebanyakan ulama itu, membaca talbiah adalah sangat afdal, sangat-sangat dianjurkan. Dilafazkan niat sambil serta niat dalam hati itu, kemudian terus bertalbiah. Ada sebahagian ulama kata selagi tak baca talbiah, selepas jatuh niat, selagi tak baca talbiah, tidak sah niat tersebut. Sehingga orang itu membaca talbiahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagus sekali apabila kita dah jatuh niat tu, kalau kita dalam pesawat nanti insya-Allah pada hari keberangkatan kita, kita pun dah siap lah dengan kita punya persiapan ihram, dah mandi sunat ihram, dah salat sunat ihram, kita pun duduk dalam kapal terbang, dah pakai pakaian ihram kita. Apabila kapal terbang kita melalui miqat, kita pun jatuhkan niat. Yang buat haji ifrad, dia terus jatuhkan niat haji. Yang mana nak buat haji qiran, dia jatuhkan niat haji dan umrahnya. Mana yang jemaah dia buat haji tamattu', dia jatuhkanlah niat umrah. Sejurus dia jatuhkan niat, dia sudah boleh bertalbiah. Jadi bacaan talbiah ni tuan-tuan dan puan-puan, sunat pada bacaan pertama tu hendaklah disebutkan haji ataupun umrah pada talbiah yang pertama. Jadi diteruskan bacaan talbiah itu secara jahar. Itulah yang bagusnya apabila kita baca talbiah ni, kita baca secara kuat. Jadi apabila kita jatuhkan niat umrah bagi jemaah yang ingin mengerjakan haji tamattu', jadi dia dalam pesawat tu dia nak jatuh niat umrah. Jadi apabila dia baca talbiah tu, dia niatkan, dia bacakan labbaik Allahumma bi'umratin labbaik. Ni dia sebutkan pada talbiah yang pertama tu, labbaik Allahumma bi'umratin labbaik. Ya Allah, aku menyahut seruanmu dengan umrah. Dan dia teruskan labbaik la syarika laka labbaik sehingga habis. Tapi pada bacaan talbiah kedua dan ketiga, dah tak payah ulang lagi labbaik Allahumma bi umrah ini. Dia terus baca labbaik Allahumma labbaik. Manakala jemaah yang jatuhkan niat haji, yang dia buat haji ifrad tu, dia jatuh niat haji. Jadi apabila dia bertalbiah pada talbiah yang pertamanya itu, dia sebutkanlah labbaik Allahumma bihajjatin labbaik. Ya Allah, aku menyahut seruanmu dengan haji. Tu yang pertamalah, talbiah yang pertama. Masuk talbiah yang kedua, ketiga seterusnya tu dah tak payah sebut lagi bihajjatin ini. Jadi jemaah yang ingin melakukan haji qiran, biasa haji qiran ni jemaah yang package pendek, yang package taibah tu, biasa dia buat haji qiran. Jadi apabila dia buat haji qiran ni, dia akan jatuhkan niat haji dan umrah serentak pada satu masa. Jadi talbiahnya yang pertama, dia sebutkanlah labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin labbaik. Aku, ya Allah, aku menyahut seruanmu dengan haji dan umrah. Dan dia komplitkanlah bacaan talbiah itu sampai habis, insya-Allah. Adapun fadilat talbiah ini tuan-tuan dan puan-puan, ada disebutkan dalam beberapa hadis. Antara fadilat talbiah ini yang diterima daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muhrimin yudhi yawmahu yulabbi hatta taghiba asy-syams illa ghabat dhunubuhu." Artinya, tidak seorang pun yang membaca talbiah dalam waktu sehari penuh sehingga terbenam matahari kecuali dosa-dosanya menjadi lenyap seperti saat dilahirkan
oleh ibunya. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Antara fadilat bacaan talbiah ni, kalau kita baca talbiah sehari penuh daripada pagi sampai malam kita baca, dia seolah-olah dosanya itu lenyap daripadanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Jadi bayi dilahir di dunia ini tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan fitrah, suci, bersih dia. Jadi baguslah tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang kita berada dalam ihram umrah, dalam ihram haji itu, kita memperbanyakkan membaca talbiah. Seterusnya daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahal ibn Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminih wa shimalihi." Tidak seorang muslim pun membaca talbiah kecuali akan membaca talbiah pula segala yang berada di sebelah kanan atau kirinya, baik berupa batu, kayu atau tanah, sehingga bumi pun akan lingkup datang dari sana sini. Ertinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ertinya di sini tuan-tuan dan puan-puan, sehingga semua makhluk Allah di sekeliling kita, daripada pokok, kayu, tanah, batu, ini semua makhluk Allah. Jadi makhluk-makhluk Allah ini apabila dia dengar kita membaca talbiah labbaik Allahumma labbaik ini, mereka akan menjadi saksi kita di yaumul qiyamah. Ya Allah, batu akan berkata, ya Allah, orang ni dia bertalbiah ya Allah. Orang ni dia bertalbiah dengan haji dan umrah. Janganlah kau sia-siakan orang ini. Jadi makhluk-makhluk Allah ni tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kayu, batu pun, tanah pun, dia akan menjadi saksi kita sekiranya kita membuat kebaikan, iaitu dengan kita bertalbiah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila membaca talbiah ni bagus sekali kita baca dengan suara yang kuat. Jadi suara yang kuat tu boleh kita bacalah sama ada di dalam Masjidil Haram ataupun di Mina selagi tidak mengganggu keadaan orang ramai, insya-Allah. Adapun mengeraskan suara ini sunnah bagi lelaki. Bagi muslimin sudah tentulah dia adalah perkara yang sunnah. Kalau untuk orang perempuan pula, makruh membaca dengan kuat, cukuplah hanya dengan perlahan-lahan sahaja. Antara cara-cara tertib membaca talbiah ni tuan-tuan dan puan-puan ada juga disebutkan dalam buku manasik kita ini. Jadi antara cara-cara membaca talbiah ni, yang bagus sekali baca talbiah ni secara beramai-ramai. Tapi kalau kita sendiri sahaja, kita pun boleh membaca talbiah. Jadi sunat untuk mengganjilkan bacaan talbiah itu seperti bilangannya 3 ataupun 5 ataupun 7, 9 dan seterusnya. Kita kena baca dengan bilangan yang ganjil. Dan apabila kita dah selesai membaca talbiah, kita nak buat perkara lain pula, kita tutuplah bacaan itu dengan berselawat ke atas Nabi. Kita biasa selepas doa pun kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bagusnya tuan-tuan dan puan-puan. Selepas membaca talbiah ditutup dengan selawat ke atas Nabi. Dan yang bagus sekali selepas itu kita berdoa selepas selawat. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunat bagi seseorang yang telah selesai membaca talbiah agar memberi selawat, membaca selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca talbiah, Rasulullah akan memohon, berdoalah kepada Allah, memohon keampunan dan keridaan Allah. Dan selepas itu Rasulullah pun pergi kepada sahabat-sahabatnya, dia minta maaf kepada manusia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia nabi tuan-tuan dan puan-puan. Nabi ni sedia maklum, nabi ni maksum, dia terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia bersifat humble, rendah diri dia terhadap Allah dan juga terhadap manusia sekelilingnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas bertalbiah,
dia bukan sahaja berdoa, dia pun pergi kepada ahli keluarganya, dia minta maaf kepada anak-anaknya dan juga kepada sahabatnya. Itulah dia sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berada dalam hadas pun, kalau kita tak ada wuduk ataupun wanita yang sedang dalam haid ataupun nifas nak baca talbiyah, dipersilakan membaca talbiyah. Kerana bacaan talbiyah ini dia hanya zikir sahaja, dia bukanlah daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidaklah disyaratkan nak baca talbiyah ni dalam keadaan berwuduk ataupun berkeadaan dalam suci. Kalau kita dapat berwuduk sebelum kita jatuhkan niat tu baguslah. Tapi kalau kita pun keadaan kita terhad, pergerakan kita terhad kerana kita berada dalam pesawat, baju kita pun dah kotor, tapi nak jatuhkan niat, dia boleh jatuhkan niat. Kemudian nak baca talbiyah, dia boleh baca talbiyah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bacaan talbiyah yang tertib-tertib membaca talbiyah. Tempat-tempat yang disunatkan membaca talbiyah pula. Jadi kita nak baca talbiyah ni di mana pula Ustazah? Jadi membaca talbiyah ni dalam mazhab Syafi'i ni, pada Imam Syafi'i beliau mengatakan kami memandangnya sunat pada setiap keadaan. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita dalam keadaan kita bermusafir ni, mungkin kita banyak tunggu-tunggu, kita dah turun daripada pesawat, kita pun nak tunggu, nak naik train, ataupun kita tunggu, kita nak cop pasport tu, kita bacalah talbiyah. Kita tak baca ramai-ramai, boleh kita baca sendiri-sendiri. Sementara tunggu nak ambil beg tu daripada belt dia di Jeddah tu, kita bacalah talbiyah. Sementara tunggu bas datang pun, bacalah kita talbiyah. Apabila kita dah duduk dalam bas, dalam perjalanan kita daripada Jeddah menuju ke kota Mekah, menuju ke Shisha, dalam keadaan kita berihram tu, kita banyakkanlah membaca talbiyah. Kalau kita dah penat, tak apalah. Dah penat, rehatlah. Rehat boleh tidur. Tapi kalau kita pun memang ada kelapangan masa, kita sedang bermusafir ni dalam keadaan berihram, perbanyakkanlah membaca talbiyah sepanjang hari. Tadi dah dengar dah hadis yang Ustazah sebut tu. Kalau baca talbiyah 1 hari penuh, menjadi lenyap dosa-dosa kita seperti hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tidaklah sia-sia kita membaca talbiyah itu. Dan bilakah waktunya untuk kita membaca talbiyah? Jadi daripada kalau sekiranya kita mengerjakan ibadah haji ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah jatuhkan niat haji, iaitu kita nak melakukan haji ifrad ataupun haji qiran, daripada saat kita jatuhkan niat, iaitu dari saat kita berihram sehinggalah kita melontar jamrah Aqabah pada hari raya kurban. Jadi sekiranya kalau kita ni terbang pada 4 Zulhijjah contohnya, 4 Zulhijjah kita terbang, kita dah sampai ke Jeddah, kita pun masuk ke Shisha pada 4 hari bulan Zulhijjah. Jadi kita pun dah berihram ni daripada kapal terbang. Dah berihram, kita terus membaca talbiyah sehinggalah kita pergi berwukuf di Padang Arafah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita berangkat ke Arafah, kita pun membaca talbiyah, dan seterusnya apabila sedang kita berwukuf pun kita boleh membaca talbiyah sehingga datangnya 10 Zulhijjah. Kerana 10 Zulhijjah tu sudah tiba waktunya untuk kita melontar jamrah Aqabah pada pagi hari raya itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang yang mengerjakan ibadah haji ni tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang sebaik-baiknya apabila dia membaca talbiyah tu sehari penuh sepanjang dia berada dalam ihram itu sehingga tiba 10 Zulhijjah. Ini berdasarkan daripada hadis yang dikatakan oleh bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-henti membaca talbiyah sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba di jamrah. Jadi biasa kalau jemaah haji ni tiba 10 Zulhijjah tu semua kita akan pergi melontar jamrah Aqabah. Jadi saat kita nak mula melontar jamrah Aqabah tu, kita sudah stop daripada membaca talbiyah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi untuk orang mengerjakan ibadah haji ni tuan-tuan dan puan-puan, dia taklah diafdalkan membaca takbir hari raya. Jadi biasa kita tuan-tuan dan puan-puan, selepas maghrib 9 Zulhijjah tu, kita dah boleh baca takbir hari raya. Tapi oleh kerana kita masih berihram dengan ihram haji, kita diafdalkan, kita disunatkan untuk memperbanyakkan membaca talbiyah. Jadi baca takbir hari raya ni untuk orang yang bukan buat haji lah, tak apa dia baca takbir daripada malam hari raya, pagi hari raya dia baca takbir. Tapi untuk orang yang buat haji, dia sunat untuk dia memperbanyakkan bertalbiyah sehingga pada pagi hari raya korban itu. Di sini tuan-tuan dan puan-puan diterima daripada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari-hari tasyrik. Pada hari tasyrik tu pada 11, 12, 13 Zulhijjah, selepas daripada zuhur pada hari raya Kurban. Jadi Rasulullah apabila nak bertakbir hari raya tu, Rasulullah bertakbir selepas melontar jamrah Aqabah 10 Zulhijjah tu, selepas daripada waktu zuhur. Jadi daripada lepas waktu zuhur sehinggalah baginda keluar dari Mina pada hari yang ketiga. Jadi biasa kita keluar dari Mina hari yang ketiga ini adalah pada 13 hari bulan Zulhijjah. Jadi takbir hari raya haji ni tuan-tuan dan puan-puan, biasanya takbir hari raya haji ni dia panjang waktunya. Dia berbeza dengan takbir hari raya puasa. Takbir hari raya puasa tu kita boleh baca daripada waktu maghrib. Masuk waktu maghrib 1 Syawal tu sudah boleh bertakbir hari raya puasa. Sampai imam nak mulakan solat hari raya pada pagi hari raya 1 Syawal. Tapi kalau takbir hari raya haji ni, dia boleh baca sepanjang dia punya dalam waktu haji tu sehingga 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah tu hari kita sudah mula meninggalkan Mina, dah sudah last day berada di Mina. Masih boleh lagi bertakbir hari raya. Kalau kita naklah takbir hari raya haji tu waktunya sangat panjang. Adapun orang yang mengerjakan ibadah umrah ni tuan-tuan dan puan-puan, talbiyah umrah. Apabila kita membaca talbiyah ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang yang mengerjakan ibadah umrah seperti jemaah yang dia nak buat haji tamattu'. Jemaah buat haji tamattu' dia jatuhkan niat umrah. Jadi apabila dia dah jatuhkan niat umrah dalam pesawat tu, dia dah boleh mula bertalbiyah. Bila pula dia nak stop talbiyah? Jadi dia akan stop daripada talbiyah tu apabila dia sudah nak memulakan tawaf umrah. Jadi apabila kita first day sampai kota Mekah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah dalam ihram. Yang mana buat dalam haji ifrad tu dia dalam ihram haji, yang mana buat haji tamattu' dia dalam ihram umrah. Jadi semua jemaah ni kita akan bawa sama-sama untuk tunaikan tawaf. First day sampai Mekah tu, lepas kita makan dinner, makan lunch di Shisha tu, kita akan bawa jemaah, kita akan setkan time untuk kita bawa pergi ke tawaf, pergi ke Masjidil Haram. Jadi kita nak buat tawaf ni tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah ramai-ramai dengan grup kita. Yang buat haji ifrad dia boleh tawaf qudum, tawaf selamat datang. Yang mana buat haji tamattu' dia buatlah dia punya tawaf umrah dia. Jadi yang mana buat haji tamattu' tu dia dah niat umrah, dia pun bertalbiyah sepanjang dia berada dalam ihram tu sehingga apabila dia nak mulakan tawaf. Jadi dia nak mulakan tawaf sebelum dia mengusap Hajarul Aswad. Kita nak mulakan tawaf bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar walillahilhamd. Kita dah stop daripada bertalbiyah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang diterima daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram dengan ihram umrah dan menghentikan membaca talbiyah di waktu umrah apabila dia telah mengusap Hajarul Aswad. Apabila nak usap Hajarul Aswad ni apabila Rasulullah nak bermula melakukan ibadah tawafnya. Dah habislah talbiyah umrah dia tu. Jadi dah tak ada lagi talbiyah umrah sehinggalah jemaah yang buat haji tamattu' ni tiba 8 Zulhijjah. Sehingga tiba tanggal 8 Zulhijjah dia pun buat persiapan dia
persiapan adab-adab sebelum dia berihram tu, dan dia memakai pakaian ihram. Dia pun nak keluar daripada rumah Shisha tu, nak pergi ke Arafah. Jadi tiba tanggal 8 Zulhijjah, kita kalau dah tengok jadual tuan-tuan dan puan-puan, semua jemaah TM Fauzi akan berangkat ke Arafah. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila dah jatuh niat haji nanti di depan rumah Shisha tu sudah boleh bertalbiah, nak naik bas bertalbiah, duduk dalam bas bertalbiah, sampai dekat Arafah terus bertalbiah, sampai tertidurlah, sampai penat. Kerana itulah yang sebaik-baiknya bagi orang yang sudah berihram dengan ihram haji. Dan dia stop membaca talbiah kalau dah ihram haji itu, dia stop baca talbiah apabila tiba tanggal 10 Zulhijjah nak melontar Jamrah Aqabah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ringkasan sedikit daripada perihal talbiah haji dan juga talbiah umrah. Masuklah kita ke bab yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dari pelajaran manasik kita, iaitu adab memasuki kota Mekah. Jadi dalam buku manasik kita ni tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran adab memasuki kota Mekah ini ada di muka surat 137. Jadi kota Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukanlah seperti kota di negara-negara tempat yang lain. Kota Mekah ni memang sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran pun Allah dah sebut dah, Mekah ni dia Ummul Qura, dia ibu segala kampung, iaitu dia kota paling lama di atas muka bumi ini. Jadi daripada kita nak masuk kota Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentulah ada adab-adabnya. Jadi adab-adab memasuki kota Mekah ni dia sememangnya telah disusun oleh para imam-imam kita. Kalau dalam buku manasik kita ni tuan-tuan dan puan-puan, memang kita bersandarkan kepada kitab Al-Idah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu an. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagus sekali apabila kita mendatangi kota Mekah itu, hendaklah kita mendatangi Mekah dengan berihram, sama ada berihram haji ataupun berihram berihram haji ataupun berihram dengan umrah. Jadi apabila kita masuk kota Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, bagusnya tu kita masuk Mekah, janganlah kita tinggalkan kota Mekah itu sehingga kita melakukan ibadah tawaf qudum. Jadi biasanya kalau jemaah haji tuan-tuan dan puan-puan, yang mana dia dah jatuhkan niat haji, yang buat haji ifrad ataupun yang buat haji qiran, dia first day sampai kota Mekah. Contoh dia sampai Mekah tanggal 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah belum time wukuf lagi. Masih ada time lagi dia duduk di Mekah. Jadi yang bagusnya apabila dia tiba Mekah tu, dia lakukanlah tawaf qudum, iaitu tawaf selamat datang. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, yang paling baik sekali. Tidaklah kita duduk Mekah tu tanpa melakukan apa-apa tawaf selamat datang. Dan sentiasa apabila kita berada dalam kota Mekah tu, apabila kita menghampiri tanah suci kota Mekah, hendaklah kita merasa khusyuk, berkeadaan dalam khudu' tu dalam keadaan rendah diri apabila menghampiri kota Mekah dan merasakan kehinaan diri kerana kesucian tempat yang kita tujui. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita nak pergi haji pun bukan senang nak pergi haji. Ada yang tunggu 10 tahun, 12 tahun. Mungkin kita dah register lebih lama daripada waktu yang kita
dapat sekarang ni kota ni. Jadi apabila kita mendatangi kota Mekah tuan-tuan dan puan-puan, bukan seperti kita datang tempat-tempat lain. Kota Mekah dah memang tempat yang suci, kerana adalah dia punya adab-adab untuk kita duduk dalam kota Mekah itu. Jadi kita dah duduk dalam kota Mekah tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memasuki kota Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua kota Mekah ni tanah haram. Jadi Mekah ni dia ada boundary-nya. Jadi Mekah itself tu yang ada Kaabah tu dia memang tanah haram. Dalam sekitar 3-4 kilometer radius Mekah tu adalah tanah haram. Jadi dia kalau keluar sikit 5 kilometer jauh sikit daripada tanah haram Mekah, dia pergi ke Tanaim, Tanaim sudah tanah halal. Jadi kota Mekah walaupun dia tanah haram tapi dikelilingi oleh tanah halal. Macam Ji'ranah, bahkan Arafah pun, Arafah adalah tanah halal. Masya Allah. Jadi di Hudaibiyah, tempat Rasulullah SAW berada sebelum baginda memasuki kota Mekah dalam melakukan ibadah umrah pun, Rasulullah berada di Hudaibiyah. Di sini pun dinamakan tanah halal. Jadi kota Mekah ni dikelilingi oleh tanah halal. Apabila kita nak masuk Mekah, sudah tentu ada boundary-nya. Biasa kalau jemaah kita datang daripada Jeddah, boundary tanah haram itu adalah sebentuk rihal ini. Dia jambatan bentuk rihal. Apabila kita kita melalui rihal ni, kita sudah masuk ke tanah haram Mekah. Masya Allah. Bentuk rihal ni ada makna ni. Bentuk rihal ni menandakan kita masuklah kota wahyu, mahbatul wahyu. Dia mengatakan kota Mekah ni para ulama menggelarkannya tempat turunnya wahyu. Betul lah, dalam kota Mekah turun wahyu Allah yang pertama ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur dalam Gua Hira. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, memang besar rihal dia, masya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila masuk tanah haram ni, kita ada adab-adabnya, insya-Allah. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau kita daripada Tanaim tuan-tuan dan puan-puan, dia ada tulis begini, beginning of haram boundary. Masuk daripada Tanaim ataupun daripada Hudaibiyah akan ditunjukkan dengan dia punya signage dia tu, memasuki tanah haram. Ini daripada Masjid Sayyidatina Aisyah di Tanaim. Jadi apabila kita sampai di perbatasan tanah haram ni tuan-tuan dan puan-puan, kita disunatkan untuk membaca doa. Doa ini bukan daripada doa Nabi, tetapi daripada hamba-hamba Allah yang saleh, daripada para alim ulama kita salafus salih. Jadi antara doanya tuan-tuan dan puan-puan ada dalam buku manasik kita. Doanya Allahumma hadha haramuka wa amnuka. Ya Allah, ini tanah harammu dan keamananmu, maka haramkanlah daku dari api nerakamu dan amankan aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu, dan jadikanlah aku dari kekasihmu dan ahli taat kepadamu. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk kota Mekah, tempat kita beribadah tu, kita berdoalah sebaik mungkin. Moga-moga kita masuk ni dalam keadaan yang baik dan akhirnya pun akhir yang baik, insya-Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hikmah daripada masuk kota Mekah ni, berkata Syekh Shibli rahimahullahu alaih kepada anak muridnya. Syekh ni dia tanyalah anak muridnya ni. Anak muridnya dia pergi ke buat haji, buat umrah. Jadi Syekh ni pun bertanya, adakah kamu masuk ke haram? Ke haram yang suci itu? Jadi anak muridnya jawab, ya saya masuk. Dah tentulah nak buat haji, nak buat umrah, mesti masuk tanah haram. Jadi Syekh tu berkata, adakah pada ketika itu kamu berjanji untuk meninggalkan setiap yang haram selama-lamanya? Jadi murid tu kata, tidak, saya tidak lakukan. Maka jawab Syekhnya, maka kamu belum memasuki, Masya Allah, kamu tidak memasuki tanah haram sedikit
pun. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada alim ulama kita. Dia apabila dia memasuki tanah haram itu dengan penuh perasaan rendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita masuk tanah haram ni, kita berazam sekali lah. Kita berazam, ya Allah, aku pun nak masuk tanah haram-Mu ya Allah. Jadi jadikanlah aku daripada hamba-hamba-Mu yang baik ya Allah. Bantulah aku untuk meninggalkan segala-segala yang Engkau murkai ya Allah. Itulah yang sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan. Dan sunnah apabila kita nak memasuki tanah haram itu, kita mandi sunat. Jadi biasa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berihram, kita dah mandi sunat ihram tu. Dah baguslah tu. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memasuki tanah haram Mekah itu tanpa berihram. Rasulullah pun dia stop di Bi'r Tuwa. Dia stop dekat satu kawasan ni. Rasulullah pun mandi dan memasuki kota Mekah selepas itu. Jadi kalau kita tak sempat nak mandi tuan-tuan dan puan-puan, baik sekali kalau kita dapat berwuduk. Dapat berwuduk ni baguslah. Kalau kita dapat berwuduk sebelum kita menaiki bas kita menuju ke kota Mekah. Ataupun kalau nak berwuduk pun keadaan sangat rumit kerana kita berada dalam bas, dalam keadaan kita pakaian yang kotor dan sebagainya, tak apalah, kita hanya bersih-bersihkan badan. Kita mengambil towel dan kita bersihkan tangan dan muka kita. Dan apabila kita masuk tanah haram tuan-tuan dan puan-puan, bagus sekali apabila kita masuk itu, masuk ke kota Mekah daripada Jalan Hujun. Jalan Hujun ni apa ni? Jalan Hujun ni dia terletak di perkuburan Ma'la. Apabila kita masuk tanah haram tuan-tuan dan puan-puan, berkata Syekh Shibli rahimahullahu alaih kepada anak muridnya, adakah kamu menziarahi Mekah? Sudah tentulah jawab murid tu, ya saya lakukan. Apabila kamu lakukan, adakah kamu melihat akhirat? Jadi jawab murid, tak, saya tak lihat sesuatu pun. Jadi Syekh ni berkata, tidaklah kamu menziarahi Mekah, ya Allah. Jadi Syekh Shibli rahimahullahu alaih ni dia daripada para wali-wali Allah. Jadi dia punya basirah dia tu, dia punya pandangan dia tu adalah pandangan tasawuf. Setiap apa yang murid tu lakukan, murid ni pergi haji, jadi dia inspect murid ni. Betul kau dah pergi haji? Betul kau masuk kota Mekah? Betul kau di Mekah tu, adakah kau melihat akhirat? Dah kenapa pula nak lihat akhirat di Mekah? Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, daripada sinilah para ulama kita, mereka meringkaskan apabila masuk Mekah tu, masuklah daripada Jalan Hujun. Jalan Hujun tu nampaklah perkuburan. Apabila kita melalui perkuburan, timbullah rasa keinsafan. Satu hari rumah aku pun di sini juga. Inilah tempat kita kembali dikubur. Jadi kita pun inspect diri kita, apakah yang kita siapkan untuk hari kembali kita itu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ringkasan daripada apa yang telah dikatakan oleh Syekh Shibli rahimahullahu alaih. Dan sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada di tanah haram Mekah itu, kita menjaga diri kita daripada menyakiti orang, daripada di kota Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, terlebih-lebih lagi waktu haji, memang sangat penuh kawasan Masjidil Haram. Ramai orang, semua nak melakukan ibadah tawaf, ibadah haji dan juga ibadah umrah. Jadi kita apabila kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dah terlanggar kita, terpijak kat kaki kita, kita pun toleh tengok dia, kita jeling kat dia. Bukan jeling je, pekik pula, oi tak nampak ke? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila dah terkena perkara tu, sebaik-baiknya kita banyak-banyak bersabar. Kalau orang terpijak kaki kita, kita retrospect diri kita tu, kita tanya pada diri kita, apalah dosa aku, manalah tempat haram aku pernah jejak dulu. Mungkin Allah nak kasih cash nak bayar balik dosa aku ni. Tak apalah, kita terima. Dah terpijak tu mungkin sakit sekejap je, lepas 1 minit 2 minit dah okey dah kaki tu, insya-Allah. Jadi biasa tuan-tuan dan puan-puan, memanglah tempat kita kawasan tawaf itu memang ramai orang.
Kalau sedang tawaf pun orang terpijak, tertolak ataupun tersandung kita tu, kita berilah kemaafan kepada orang tu. Mungkin orang tu dah sorry lah dari belakang, tapi kita pun tak toleh, tak nampak. Tak apalah, kita bagi dia excuse. Dia pun berada dalam kesesakan juga. Mungkin orang tolak dia, dia pun tertolak kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita beri excuse ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya kita memberi kelapangan hati terhadap diri kita. Kalau kita tak bagi excuse, kita yang sakit hati. Selama-lamanya lah kita berendam. Tadi tu tawaf tu orang tu dah lah pijak kaki aku, tak minta maaf. Aku tengok pun dah tak tahu mana satu orang. Pasal memang ramai orang. Jadi apabila kita maafkan, kita lepaskan sifat tu, kita pun berada dalam keadaan tenang. Taklah kita teringat-ingat, taklah kita sakit hati. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu daripada kalau boleh kita menjadilah orang yang ada sifat pemaaf. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orangnya sangat pemaaf. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala tu, Rasulullah disifatkan sebagai Raufur Rahim. Rauf apa? Dia pemaaf lagi mengasihani. Jadi apabila Rasulullah tengok anak-anak ataupun orang yang lebih tua, orang yang sakit, Rasulullah berasa sangat kasihan terhadap orang itu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sifat-sifat yang terpuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara adab-adab kita tuan-tuan dan puan-puan apabila kita berada di kota Mekah itu, kita bersegera ke Baitullah. Jadi itulah yang baik tuan-tuan dan puan-puan. Lepas kita check in di Shisha, kita dah tukar pakaian, kita dah bersihkan diri, berwuduk, kita kalau boleh kita pun terus pergi ke Baitullah dalam mengerjakan ibadah tawaf kita, tawaf qudum ataupun umrah kita. Dan sunat apabila kita masuk ke Masjidil Haram itu iaitu melalui pintu Bani Syaibah. Tapi sekarang dah tak adalah pintu Bani Syaibah ni. Daripada kalau zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, macam ginilah dia keadaan. Ni mungkin gambar ni tuan-tuan dan puan-puan pada awal abad 19, awal abad 20-an, 20-an iaitu 1900 years. Inilah keadaan yang dahulu. Jadi Kaabah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dalam masjid. Tapi yang kita lihat ni, inilah pintu masjid yang lama, yang asal. Tengok pintu masjid lama sangat dekat dengan Kaabah. Kalau pintu masjid sekarang tu, daripada masuk pintu masjid nak pergi Kaabah, mungkin 15-20 minit berjalan kaki. Yang ni pula kita nampak rumah ni adalah rumah Telaga Zamzam. Jadi bagus sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan memang ada Telaga Zamzam dekat tapak kita tawaf tu, memang dia Telaga Zamzam bawah kaki kita tu, underground adalah Telaga Zamzam. Inilah dia keadaan Kaabah, kawasan Kaabah, Masjidil Haram. Ini pintu Bani Syaibah. Jadi bagus kita kalau dapat masuk daripada sini, tapi dah tak ada lagi. Jadi digantikan dengan pintu Babus Salam. Tengok ni, jauh lagi. Kalau dulu gambarnya tu, pintu tu dia sangat dekat dengan Kaabah. Tujuannya adalah apabila kita masuk ke dalam Masjidil Haram ni, langsung kita menghadap kepada Kaabah dan terus kita boleh mulakan tawaf. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagusnya apabila kita masuk ke dalam Masjidil Haram ni, masuk dengan kaki kanan, dengan penuh khusyuk dan tawaduk dan membaca doa masuk masjid. Doa masuk masjid ni ada dalam buku manasik ni. Dalam buku doa pun ada juga nanti insya-Allah. Jadi dalam masuk masjid ni tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Shibli rahimahullahu alaih ni dia tanya pada anak muridnya, adakah kamu memasuki masjid yang suci itu? Sudah tentulah nak pergi tawaf tuan-tuan dan puan-puan. Murid ni pun jawab, ya saya lakukan. Syekh ni bertanya lagi, adakah pada ketika kamu masuk, kamu merasakan penghampiran dengan Allah Ta'ala? Jadi murid ni cakap, tak, saya tak rasa apa-apa. Dia punya syekh pun berkata, maka kamu sebenarnya tidak masuk dalam masjid. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita masuk dalam masjid, tak kiralah bukan di Masjidil Haram sahaja. Bahkan di tanah air kita pun, apabila kita masuk masjid, kita rasalah penghampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan kita dah masuk masjid tu, kita akan terpandang kepada Kaabah. Terus kita mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Artinya, ya Allah, tambahkanlah bagi rumah ini kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan kehebatan, dan tambahkanlah bagi orang yang berhaji dan umrah ke rumah ini dengan kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan kebaikan. Ya Allah, Engkaulah salam, darimu salam, dan hidupkanlah kami dalam salam, iaitu kesejahteraan. Jadi apabila Syekh ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bertanya kepada muridnya, adakah kamu hadir di Mekah? Jawab muridnya, ya saya hadir. Adakah kamu lihat yang wujud? Yang kerananya Kaabah itu diziarahi. Wujud tu melihat Allah lah tuan-tuan dan perempuan, kerana daripada sifat Allah itu adalah wujud. Jadi murid ni berkata, tak, saya tak nampak apa-apa. Jadi Syekh ni berkata, maka kamu tidak melihat Kaabah. Ya Allah. Yalah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebelum ni banyak cerita kita dengar. Ada orang pergi tanah haram, pergi ke kota Mekah, tak nampak Kaabah. Ya Allah. Jadi Allah dah hijabkan pandangannya daripada Kaabah. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita tidaklah Allah zalimi begitu. Masih lagi berpeluang nak pergi haji, nak pergi umrah ni. Kita sampai kota Mekah, kita melihat Kaabah. Rasalah penghampiran dengan Allah Ta'ala. Kerana dengan Kaabah ini adalah kita datang. Allah jadikan Kaabah di Mekah inilah kita mendatangi kota Mekah. Jadi apabila kita menghampiri Kaabah tu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kalau kita lihat dalam buku manasik kita ni, ada hadis bahawasanya apabila kita hanya melihat Kaabah sahaja, lihat je, tak buat apa-apa, tak tawaf, tak solat, tak ada apa-apa, hanya melihat Kaabah dengan penuh rasa tawaduk, rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan 20 rahmat untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada di kota Mekah ni, memang banyak sekali, banyak peluang-peluang untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Jadi janganlah kita terlepas peluang itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya daripada adab-adab memasuki kota Mekah ini, apabila kita masuk dalam Masjidil Haram ini, kita terus pergi melakukan ibadah tawaf. Terus kita tawaf tanpa melakukan solat tahiyatul masjid. Kerana dalam Masjidil Haram ni dia terhimpun dua kemuliaan, iaitu kemuliaan masjid dan kemuliaan Kaabah. Jadi apa kemuliaan masjid biasa tuan-tuan dan puan-puan? Masjid kita seperti Masjid Darul Aman, masjid di tanah air kita ni, dia adalah masjid. Dia satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk masjid, kita pun melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid apa? Iaitu penghormatan kepada masjid. Tapi apabila kita masuk ke Masjidil Haram tuan-tuan dan puan-puan, kita datang Masjidil Haram ni adalah kerana Kaabah. Jadi dah terhimpun dua kemuliaan, masuk masjid dan adanya Kaabah. Jadi kemuliaan Kaabah itulah yang didahulukan, iaitu dengan kita melakukan tawaf. Jadi tak kiralah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita masuk masjid tu bukan time waktu solat, bukan time waktu imam ataupun Bilal sedang iqamah, kita pun terus pergi ke kawasan Kaabah melakukan ibadah tawaf. Kalau kita datang dengan ihram umrah, kita tawaflah tawaf umrah kita tanpa melakukan salat tahiyatul masjid. Kalau kita berihram dengan ihram haji, belum lagi masuk waktu kita pergi ke Arafah, kita boleh melakukan tawaf qudum, tawaf selamat datang sebagai penghormatan kepada Kaabah itu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita masuk masjid, sudah berkumandang azan ataupun sudah berkumandang iqamah, kita pun terus ikut imam, kita pun lakukan solat fardu bersama-sama dengan imam. Jadi solat tahiyatul masjid tu sudah gugur, dah tak perlu lagi. Iaitu lepas solat, kita tak payah nak lakukan dua solat
2 rakaat solat tahiyatul masjid. Dah tak adalah kerana dah gugur. Memang sememangnya kemuliaan masjid itu dengan mendirikan solat. Jadi dia masuk terus dia ikut imam solat fardu, sudah tak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau kita tawaf ni tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita tawaf sunat pula untuk kita melakukan solat sunat selepas tawaf. Jadi solat sunat selepas tawaf ni dia bukan sebagai solat tahiyatul masjid itu, tapi dia adalah solat yang sememangnya dikhususkan untuk orang yang dah habis tawaf. Dah habis tawaf, dia solatlah sunat. Jadi sememangnya Masjidil Haram tu dia bukan tak ada tahiyatul masjid, ada tahiyatul masjid. Sekiranya dia masuk masjid tu dah time untuk waktu solat fardu. Imam Bilal pun dah azan dah berkumandang. Contohnya masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur, kita nak pergi tawaf pun dah tak boleh. Tempat tawaf pun dah tutup dah. Dah sekeliling tawaf pun orang dah mula duduk, berdiri melakukan ibadah solat. Jadi kita pun boleh melakukan solat tahiyatul masjid, solat qabliyah sebelum mendirikan solat zuhur itu. Ataupun apabila kita masuk masjid tuan-tuan dan puan-puan, orang keadaan terlalu ramai. Memang kita niat nak pergi tawaf, tapi keadaan terlalu ramai, berasak-asak. Jadi kita pun membatalkan niat. Kita tak tawaf, kita boleh masuk Masjidil Haram dan melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umumnya, iaitu apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, janganlah dia duduk sehingga dia melakukan 2 rakaat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau masjid-masjid biasa, masjid di tanah air ini memang sangat dipandang berat untuk kita lakukan salat tahiyatul masjid. Apatah lagi di tempat yang mulia, iaitu di Masjidil Haram. Mungkin ada orang yang kata Masjidil Haram tak ada solat tahiyatul masjid. Memang tak adalah solat tahiyatul masjid kalau sememangnya nak melakukan tawaf. Tapi kalau nak pergi tawaf pun tawaf tempatnya pun sedang ramai orang ataupun sudah tiba time nak masuk waktu, nak dekat azan dan iqamah, tak apa kita duduk dan kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid dalam Masjidil Haram. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak apabila kita memasuki kota Mekah itu adalah memasuki kota Mekah dengan adab-adabnya. Dan seterusnya ada pula apabila kita memasuki kota Mekah ini tanpa berihram. Orang yang sememangnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia memang duduk di Mekah, dia bekerja di Jeddah, hari-hari dia patah balik. Dia patah balik Mekah dan Jeddah ni, jadi dia memanglah tanpa berihram. Tak perlulah dia nak berihram. Kalau tak hari-hari nak balik rumah dekat Mekah tu, nak kena buat umrah, nak kena berihram. Jadi sekiranya kalau sememangnya ada urusan kerana perniagaan ataupun menziarahi kawan atau saudara mara, ataupun memang adalah dia punya business trip dan sebagainya. Jadi dia masuk ke kota Mekah itu tanpa berihram. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke Mekah tanpa berihram pada tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah adalah tahun Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi pada pembukaan kota Mekah ni, Rasulullah dan para sahabat datang ke Mekah ni dengan niat nak perang. Nak peranglah orang Quraisy. Kerana dah sampai masanya, Islam pun dah berkembang, kita pun dah jadi agama yang kuat, dah sudah ada penyokongnya, dan kota Mekah itu hendaklah dibersihkan daripada kesyirikan. Jadi apabila Rasulullah tiba di kota Mekah tahun 8 Hijrah tu, Rasulullah berserban hitam. Serban hitam tanpa berihram. Serban hitam tu adalah tandanya berperang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya tak ada pun satu larangan Allah ataupun Rasul agar tidak memasuki kota Mekah itu tanpa berihram. Tapi sememangnya adalah daripada adab-adab kita, orang yang datang dari luar ini, kita masuk ke Mekah itu dengan berihram, iaitu ihram haji ataupun ihram umrah nanti insya-Allah. Jadi kalau kita nak berihram ni tuan-tuan dan puan-puan, baguslah kita berihram dari miqat. Jadi ada pun
kalau kita nak datang Mekah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak datang relax. Tak apalah kita masuk Mekah, kita check in hotel. Nanti lepas beberapa hari, lepas 1-2 hari dah rehat, barulah pergi tanah halal nak jatuhkan niat umrah. Jadi perkara ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh kita lakukan begitu. Kerana daripada adab masuk kota Mekah itu hendaklah berihram. Terlebih-lebih lagi kita orang yang luar. Kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan ibadah umrahnya dan ibadah hajinya, Rasulullah datang daripada Madinah. Jadi dari Madinah, Rasulullah keluar dari Madinah tu di Bir Ali, Rasulullah dah jatuhkan niat haji dan umrahnya. Jadi Rasulullah sendiri daripada perbuatan sunnah baginda itu, dia apabila keluar daripada Madinah, dia dah jatuhkan niat. Jadi dia pun bersusah payahlah. Dia menjalani padang pasir dengan untanya itu bersama para sahabat. Berapa lama jalan padang pasir itu? 8 hari, 7 malam. Baru sampai kota Mekah. Jadi Rasulullah pun dia berihram lamalah. Daripada first day keluar Madinah sampai nak masuk kota Mekah tu dah jadi 8 hari. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan tak boleh pakai kata-kata yang mengatakan tak apalah masuk Mekah, rehat-rehat dulu. Tak boleh. Jadi memang masuk Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, terlebih-lebih lagi kita memang dah niat nak melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, kita langsung jatuhkan niat kita di miqat. Di miqat tu di tempatnya lah. Kerana Rasulullah pun apabila datang daripada Madinah melakukan ibadah haji dan umrahnya, Rasulullah berniat dari miqat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila berada dalam tanah haram Mekah tuan-tuan dan puan-puan, larangan-larangan yang patut kita menjaga diri kita daripada melakukannya. Antara larangan-larangannya adalah memburu binatang liar. Jadi seperti burung-burung merpati ataupun kalau musim lokus. Musim lokus tu dia musim belalang. Musim belalang. Kadang-kadang banyak sangat belalang. Jadi apabila kita berada di sana tuan-tuan dan puan-puan, kita dilarang untuk membunuh binatang liar. Dilarang juga menghalau binatang liar. Seterusnya dilarang memotong tanaman. Jadi tanaman-tanaman liar ni yang dia tumbuh ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh kita cabut, tak boleh kita potong tanpa hajat. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bahkan duri-duri pun tak boleh dicabut. Tak boleh pula memungut barang yang tercicir melainkan dengan maksud untuk mengumumkannya. Jadi biasa tuan-tuan dan puan-puan di kota Mekah dalam Masjidil Haram ni kalau kita tengok ada satu slipper orang tercicir. Jadi kita nak angkat, nak pergi cari tuannya, tak payahlah tuan-tuan dan puan-puan. Memang besar Masjidil Haram tu. Nak cari 1 hari, 2 hari, 1 minggu pun tak jumpa agaknya tuannya. Jadi kalau kita nampak ada barang berharga ataupun slipper orang tertinggal tu, kita biarkan sahaja. Bagus supaya kita tak ambil, kita tak angkat, kita tak alihkan barang tu. Supaya kalau tuan dia tu dia teringat, dia terus pergi tempat tu, kalau kita tak alihkan, dia jumpalah barangannya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ni tuan-tuan dan puan-puan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan pada Hajjatul Wada', "Inna hadzal balada haram." Sesungguhnya negeri ini, negeri Mekah ini tak boleh dipotong durinya, tak boleh dicabut rumputnya dan tak boleh diburu binatang liarnya, tak boleh juga dipungut barangannya yang tercicir kecuali dengan maksud untuk mengumumkannya. Jadi tiba-tiba Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dia mencelah, kecuali izkhir ya Rasulullah. Izkhir ni apa? Dia adalah sejenis tumbuhan yang wangi, macam kayu gaharu lah, yang digunakan oleh ahli Mekah untuk dia wangikan rumah dia tu. Jadi Rasulullah kata melainkan izkhir. Jadi biasa tuan-tuan dan puan-puan, sebuah batu ataupun tanah daripada tanah kota Mekah pun janganlah kita keluarkan. Kerana sememangnya lah tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang daripada tanah haram itu tidaklah kita keluarkan, memasukkannya ke dalam tanah halal supaya tak tercampurlah tanah haram dan tanah halal itu. Di sini tuan-tuan dan puan-puan ada yang disebutkan daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an.
Daripada Abul A'la, daripada tabi' dan tabi'in ini, dia mengatakan Abul A'la ni dia pergi haji lah bersama ibunya dan neneknya. Dan di sana pula dia menziarahi Safiyah binti Syaibah. Jadi Safiyah binti Syaibah ni dia orang Mekah, sememangnya orang Mekah. Jadi dia punya tetamu dia nak balik tu, dia cakaplah aku tak ada apa-apa untuk kau. Tapi ambillah seketul batu ni. Batu ni dia ambil daripada sisi Kaabah, daripada sisi Kaabah. Dia pun kasih pada family ni. Family ni datang dari luar ni. Tapi dengan keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan, family ketiga-tiga orang ni, dia punya Abul A'la, ibunya dan neneknya pun jatuh sakit dalam perjalanan pulang. Jadi nenek dia pun dia berkata, taklah jadi begini melainkan dengan seketul batu ini. Jadi memanglah tuan-tuan dan puan-puan, seketul batu ni dia telah diambil daripada tanah haram, diberikan pula kepada orang tetamunya. Tetamunya pun nak baliklah ke negeri asalnya tu. Jadi apabila dah bersama-sama dengan rombongan itu, ada yang jatuh sakit. Jadi dikembalikanlah tanah haram itu, batu tanah haram itu ke tempatnya. Kemudian mereka pun sembuh dan mereka pun kembali ke tempat asal mereka. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak pergi melontar, nanti kita nak pergi melontar lah. Selepas haji nanti, selepas wukuf, kita ada melontar jamrah. Kita nak melontar tu, kita dah ada batu-batu. Sekarang lagi senang kerana pihak maktab akan siapkan batu-batu kasih pada jemaah. Jadi batu-batu ni tuan-tuan dan puan-puan dia ambil daripada tanah haram. Batu-batu ni jangan pula kita bawa balik. Kita nak balik nanti kita cek kita punya beg, tara cek. Jangan bawa balik batu, jangan bawa balik tanah haram. Macam kita punya slipper tu tuan-tuan dan puan-puan, slipper kasut yang kita pakai tu, kita kebas-kebas sikit sebelum kita simpankan dalam beg besar kita tu. Supaya kita tak membawa balik daripada tanah haram. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang kata ni superstitious lah Ustazah. Memanglah tak ada, mungkin ada pendapat macam gitu. Tapi memang dah terbukti lah. Siapa yang bawa balik perkara sesuatu daripada tanah haram tu, dia punya tumbuh-tumbuhan ataupun tanah daripada tanah suci Mekah tu ataupun daripada tanah suci Madinah, dia bawa balik, dia ada muskilah, ada masalah. Masalah rumah tangga, masalah kesihatan tak baik-baik, sehinggalah dia pulangkan balik dia punya benda tanah haram itu ke tempatnya. Kita di office ni pun tuan-tuan dan puan-puan memang selalu sangat. Kadang-kadang jemaah bawa balik batu. Ada pula yang dah collect tanah bawa balik. Saya pun tak tahu untuk apa. Ada yang kata nak buat sebagai sembuh, macam tanah haram Madinah, debu Madinah. Debu Madinah. Madinah ni pun dia sebenarnya bukan tanah haram, tapi dah dikiaskan oleh para ulama kita sebagai tanah haram. Jadi ada yang bawa balik debu Madinah, nak kasih family lah, nak berubat dengan debu Madinah. Tapi malang tuan-tuan dan puan-puan, tak baik-baik. Masalah pula kesihatan dia. Daripada balik haji dah setahun, 2 tahun, sakit sepanjang-panjangnya. Dia cek balik dia punya beg haji, beg besar tu dia cek, ada tanah haram, tanah ada debu. Jadi dia pun pulangkan ke office. Ustaz, nanti bawa balik, pergi hantar baliklah dekat Madinah, hantarkan dengan jemaah. Bila dah kita hantar balik, dia pun kembali sihat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bukan kita nak takut-takutkan jemaah, tapi sememangnya berlaku perkara ini kerana itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada adab tanah haram ni tuan-tuan dan puan-puan, perkara tanah haram tu janganlah dicampurkan dengan tanah halal. Memang bukan tempatnya di tanah halal. Dah memang Allah jadikan dia itu untuk tanah haram. Hatta batu-batu kita melontar pun ada ekstra. Selepas hari terakhir 13 Zulhijjah tu ada ekstra batu, kita buanglah dekat tempat melontar tu. Jangan kita bawa balik supaya taklah terjadi perkara-perkara yang tidak diingini ke atas kita ataupun ahli keluarga kita nanti, insya-Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya apabila kita berada di tanah haram Mekah, hendaklah kita menjauhi melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, satu kebaikan kita buat di tanah haram ni dia berganda-ganda 100,000 kali ganda. Masya Allah. Jadi satu kebaikan 100,000 kali ganda, tapi satu kesalahan itu tidaklah digandakan, kerana memanglah Allah tu pun memang sangat-sangat faham mengasihani. Allah takkan nak membebankan kepada hambanya. Tapi cuma apabila kita berada di tanah haram ni, janganlah kita sewenang-wenangnya membuat dosa. Daripada Sayyidina Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berkata, lebih baik bagiku melakukan 70 dosa di Ruqyah di luar Mekah daripada melakukan satu dosa dalam Mekah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada sifat-sifat salafus salih kita, para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka takut berada di kota Mekah lama-lama. Jadi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun, kalau dia berada di Mekah tu setakat untuk melakukan tawaf, setakat untuk buat ibadah haji dan ibadah umrah, dia pun langsung cepat-cepat tinggalkan Mekah sebab takut terbuat dosa, takut menjadi kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pelajaran kita pada hari ini bab yang ke-10 mengenai adab memasuki kota Mekah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada minggu hadapan masuklah kita ke bab yang seterusnya. Yang seterusnya adalah bab tawaf. Jadi insya-Allah bab tawaf ini akan kita bicarakannya pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Tapi minggu akan datang berapa hari bulan? Ada iklan dia. Minggu akan datang tak ada kelas tuan-tuan dan puan-puan kerana memang cuti panjang, cuti Hari Raya Cina pada 11 pada 11 Februari. 11 Februari sahaja. Dan 18 Februari insya-Allah kita akan menyambung kelas manasik kita insya-Allah. Jadi bab tawaf ni bab sangat penting. Kalau kita dah pernah pergi haji, dah pernah pergi umrah, alhamdulillah baguslah. Tapi dia kalau first time kita buat haji, dah pernah pergi umrah tapi first time buat haji, baguslah dia dengarlah perbicaraan tentang bab tawaf ini. Kerana bab tawaf ni sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Dia adalah daripada rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Jadi sempurna tawaf itu barulah sempurna sa'i. Sempurna tawaf barulah sempurna sa'i, dia punya tahallulnya. Selagi tak sempurna tawaf, dia masih tergantung lagi ibadahnya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ibadah tawaf ni dia memang sangat-sangat penting untuk kita melaksanakannya dan memastikan ibadah kita itu diterima, ibadah yang baik, ibadah yang betul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada cuti umum tuan-tuan dan puan-puan, Chinese New Year ini kita berehat pada hari Sabtu kelas kursus manasik umrah di Masjid An-Nahdah. Jadi kursus umrah pada Sabtu dan juga 11 Februari di Masjid Darul Aman ini kita bercuti 1 minggu sahaja. Dan bersambung pada 17 dan 18 Februari, 2 minggu akan datang insya-Allah. Jadi bagi jemaah mungkin yang baru register, boleh sama-sama kalau nak datang di Masjid An-Nahdah pada 17 Februari. Jadi di Masjid An-Nahdah pun kita sama juga, kita akan cover tentang perkara-perkara manasik ini, tentang persiapan sebelum berihram, tentang niat-niat ihram, niat umrah kita dan juga tentang perkara ibadah tawaf ini. Jadi kalau kita tak sempat datang pada hari Ahad, kita datanglah pada hari Sabtu. Kalau tak sempat datang 22, 17, 18 ni, kita ikutilah di Facebook. Ada live-nya dan recording-nya kita save dekat Facebook insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah sampai ke akhir majlis daripada
Jadi ada tuan-tuan dan puan-puan di website kita tentang kita punya package-package wisata kita yang akan datang insya-Allah pada musim-musim cuti ni insya-Allah. Sebelum saya akhiri majlis ini tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita membaca istighfar dan surat Al-Asr. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam, boleh saya cakap sebentar? My issue is saya dah register. Saya register 1. Saya dah dapat